Ini adalah satu booster box yang aku rasa agak mahal, disebabkan mula-mula keluar je harga dah 1,500. Aku tak tahulah ada benda yang best ataupun tak. Hola, bersama aku lagi Kaini dan Jaga Josli. Apa khabar semua? Dan aku nak ucapkan terima kasih yang kepada yang masih lagi setia dengan channel aku, iaitu AMD, iaitu Anak Melayu Menonton Dunia. Dan kita berada di segmen Jones Live, di rancangan Jones Live. Dan macam yang kau tahu, kita sekarang ni berada di musim, iaitu musim yang sangat panas, sangat terkejut dan macam-macam, iaitu musim Mega Evolutions. Di mana sebelum ni aku dah buka ETB dia, half booster box, dan hari ni aku nak buka booster box, iaitu full booster box lah, BB dia. Dalam ni ada 36 pack dan ada satu promo card. Sebelum ni dia dah buat macam ni, iaitu dekat Journey Together, tak silap aku, mana set Journey Together aku, belah sini. Journey Together pun dah ada buat promo card. Lepas tu Destiny Rival tak ada. Ni dekat set baru, base set untuk Mega Evolution, dia keluarkan lagi satu booster box yang ada promo card. Macam aku cakap tadi, harga dia sangatlah mahal, 1,500 weh. No God! No God, please no! 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 Memang mahal Aku beli dengan harga 1,500, memang tak masuk akal. Selalu booster box baru ni pun, yang hari tu pun, yang Destiny Rival dengan Journey Together pun 1,000. Ada juga 900. Yang ni 1,500, tambah lagi 500. Dulu 500 setengah, 600. Aku tak tahulah apa jadi dengan Pokemon punya situasi sekarang ni. Sangatlah teruk bagi aku Aku tak tahulah. Dia dah tahu kan, Pokemon dah tahu orang tengah gilakan Pokemon, kau boleh sikitkan keluar. Apa benda ni? Jadi marah orang Jadi aku tak nak cerita pasal benda tu. Jadi aku nak cerita pasal yang booster box kita akan buka. Macam biasalah, untuk booster box ni kita akan buat 2 part. Hari ni adalah part pertama dan kita nanti ada part kedua. Untuk hari ni part pertama aku mungkin akan buka belah kanan dulu. Kita akan buat battle antara Outward. Dan part kedua adalah sambungan dia. Kau perlu tengok lah nanti Sebab ialah harga mahal, kena buat 2 part lah. Satu part pisang kan. Okay, jadi tanpa memasa, jomlah kita buka booster box part pertama daripada tim kanan dulu. Jom kita buka. Jom. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka booster box daripada Mega Evolutions. Jadi depan ni adalah booster box yang aku beli. Dan aku akan terus buka booster box ni. Dan kita akan bahagikan, kita akan ambil tim kanan, 18 tim kanan dulu. Lepas tu kita akan bahagikan, ni kita lupa, kita ada promo card, okey. Promo card Bulbasaur. Jadi aku kena buka ni dulu sebab ada orang kadang-kadang dia nak code card Sebab aku memang ambil untuk Bulbasaur punya ni, aku akan ambil promo card sebab aku akan simpan. Okey, aku akan simpan jap sebentar. Okey, dia ada stamp Mega Evolution kat sini. Ikut kad saya share, jadi aku akan ambil 18 pack daripada kanan. Okey, kita akan bagi ke Outward. Kita kira dulu. Sekejap aku nak, korang tunggu sekejap, aku nak kira dan nak bagi Outward. Tunggu sebentar. Okey, kita dah settle bagi ke Outward. Jadi depan ni adalah 18 booster pack. Kita ada tim Gardevoir, Kangaskhan, Venusaur dan Lucario. Kau orang boleh pilih tim nanti, nak tim mana. Jadi macam biasalah, aku akan pilih tim Lucario. Okey, jadi kita akan mulakan dengan Gardevoir dulu. Okey, ini adalah BB pertama aku untuk buka set Mega Evolution ni. Okey, code card. Dan aku pun dah buka itu ETB Lucario yang aku buka lagi. Aku akan buka, jangan risau. Tapi ya Allah, kalau buka tu tak ada apa-apa, memang sakit hati lah. Kita ada Boxodor, Stonjourner, Groudon, kita ada Buneary Reverse, kita ada Delmish Reverse, dan kita ada Xerneas. Okey, pack pertama tak ada apa-apa. Kita teruskan pack kedua daripada Gardevoir. Ada tak sesuatu tu tak pasti, sebab Gardevoir ni kebiasaannya lah, tak adalah semua. Kebiasaannya kurang hit lah, macam tu. Dia banyak hit tu dekat Venusaur dengan Lucario kebanyakan Gardevoir ni. Tapi aku tengok ada orang dapat Gardevoir daripada pack Gardevoir pun ada juga Volcanion. Cuma
kebiasaan aku buka macam tu lah. Reverse holo, slash reverse holo dan Yawaital. Pun tak ada apa-apa. Untuk pack kedua pada Gardevoir. Kita terus pack yang ketiga untuk Gardevoir. Ada tak sesuatu yang best-best. Code card macam biasa. Untuk card belakang. Kita mula dengan Psychic Energy, Magnemite, Lopunny, Girafia, Riolu. Dan kita ada Sandija, Inteleon, Wallace Confessions, Litleo Reverse, Helios Reverse dan pun tak ada Steelix. Pun tak ada apa-apa untuk pack Gardevoir yang ni. Teruskan yang pack Gardevoir seterusnya. Kita tengok ada sesuatu ataupun tidak Apakah hit yang paling best dalam ni, kita tak pasti. Okay, kita ada Scobarny, kita ada Yongus, kita ada Ray Candy, kita ada Iscune, Ninetales, Mystery Garden, Frostmoth, Drizzy Reverse, Krogang Reverse dan Zenith pun tak ada hit. Memang Gardevoir ni memang tak ada hit. Pack terakhir daripada Gardevoir. Seperti Gardevoir, korang kena tunggu part 2 lah. Moga part 2 ada hit yang best untuk tim Gardevoir. Okay, code card, satu card belakang buat ke depan. Saya Energy, Sentru, Litleo, Plowshare, Tikating, Chinyu, Surfing Beach, Latios, Nickit Reverse. Tak ada Kadabra Reverse dan Dialga. Memang tak ada apa-apa untuk tim Gardevoir. Okay, kita teruskan kepada Kangaskhan. Okay, kalau ETB hari tu pun tak ada apa-apa. Half booster box ada itu. Jadi tengok sesuatu tak ada tak sesuatu ataupun tidak, itu tak pasti Krogang, Deliver, Spoil ataupun pack kiri nanti akan banyak hit. Itu pun tak pasti juga. Kau kena tunggu dan lihat je lah. Riolu, Sparrow Reverse dan Cinderace pun tak ada Nampaknya dah pada tadi kita buka pack, banyak pack kita buka, tak ada apa-apa setakat ni. Code card macam biasa, Energy kita letak depan Kita ada Energy, Vulpix, Tikatooth, Seedot, Trogier, Pyra, Executor, Strength Timepiece, Lead Determination Reverse, Switch Reverse dan Alakazam. Hui, betul-betul ni kali ni memang tak ada hit Yang satu booster box ni tak ada hit sudah. Mahal harga tak ada hit pula. Hit biasa-biasa pun tak kisah, tak perlu mahal. Tapi ada hit, orang kata ada sesuatu dalam ni, itu sepatutnya kena ada Snom, Spiritomb, Candly, Mega Signal, Tikatooth Reverse, Bulbasaur Reverse. Ada Mega Abumasno. Satu full art daripada tim Kangaskhan, Abumasno. Okay, full art pertama kita. Okay, kita teruskan pack yang seterusnya, iaitu pack Kangaskhan lagi. Kita tengok ada tak sesuatu dalam pack Kangaskhan. Pack terakhir, adakah last pack untuk Kangaskhan ni Magic. Okay, kita mulakan Water, Nickit, Miltank, Corellia, Weasel, Marshadow, Goldigo, Repel, Vulpix Reverse. Kita dapat Shackle Reverse, Shackle IR. Ni semua hit ni aku dah dapat dah. Dia berulang 2 kali nampaknya. Okay, 2 hit daripada tim Kangaskhan. Ada juga hit Kita teruskan tim Venusaur yang pertama. Kita tengok apakah hit yang ada dalam tim Venusaur. Code card macam biasa, Energy, normal. Kita ada Krogang, kita ada Spoik, kita ada Snover, Celebi, kita ada Stormjana, Forest of Fertility, Tikaton Reverse, Strength Timepiece dan Magnium. Seterusnya iaitu kita tengok ada tak Venusaur yang seterusnya. Code card macam biasa, satu card belakang buat ke depan dan kita mulakan Energy. Kita ada Scorbunny, Tikatooth, Nuzleaf, Trogier, Strength Timepiece, Shackle, Bragen, Inteleon Reverse. Kita dapat Delibird, IR dan Kyogre. Nampaknya satu lagi hit iaitu Delibird. Okey, Venusaur ada satu hit IR. Kita tengok mungkin kiri lebih banyak hit ke, kita tak pasti Code card macam biasa, satu card belakang buat ke depan dan kita mulakan dengan Energy,
Kita ada Scorbunny, kita Yungus, Rare Candy, kita Escune, Kadabra, Enchel, Goldigo, Shoulder Reverse, Marshadow Reverse dan Meganium Holo Rare. Last pack daripada team Venusaur. Okay, last pack untuk Venusaur. Kalau ada tak sesuatu untuk Venusaur, kita ada Magnemite, Vulpix, Closure, Ticketing, Repeal, Ninjas Marshadow, Magnezone Reverse, Gumshoos Reverse. Kita dapat Mega Gardevoir. Okay, cantik weh Mega Gardevoir ni, EX Dia letak warna gold atas dia. Nampak ada 2 hit. Dua-dua ada 2 hit untuk part pertama ni. Kita teruskan Lucario. Macam mana Lucario? Adakah Lucario banyak membantu kita untuk hari ni? Pack pertama. Tengok. Energy, Delibird, Toxicroak, Seedot, Ralts, Volcanion, Shiftry, Determinations, Satiscott Reverse. Weh, aku sama macam Abang Eddie dapat Venusaur IR weh. Kita dapat Venusaur weh. Mega Venusaur EX. Untuk tim Lucario. Sama kan Abang Eddie dapat ni. Sangat cantik kat ni. Okay, best. Teruskan pack yang seterusnya. Kita dah dapat Mega Venusaur. Kalau untuk gold semua tu susah lah benda tu nak dapat. Okay, kita teruskan lagi. Electrike, Bannery, Delmish, Ninetales, Spiritomb, Mega Signal, Tackleoff Reverse, Pyro, dan kita dapat Mega Manetrix EX. Lagi 3 pack Lucario. Nampaknya memang tim Lucario menang lah. Sebab aku dapat tu. Jadi aku rasa memang lepas ni hit-hit dia mungkin biasa-biasa, EX banyak ataupun ni. Sebab kita dah dapat SIR Mega Venusaur, Sandija, Inteleon, Hariyama Reverse, Sandija, dan kita Mega Mawile. EX lagi. Aku rasa tim kiri mungkin tak ada apa-apa kot. Bukan tak ada apa-apa, ada tapi yang biasa-biasa. Tapi ada best-best okey lah kan. Okay, macam biasa code card aku belanja. Tu card dari belakang bawa ke depan. Kita startkan energy, Nickit, Miltank, Krilia, Drizzle, Chinyu, Boss Order, Prothmos, Smoit Reverse, Reveal Reverse dan Cinderace. Last pack untuk part pertama. Kita tak tahu part kedua macam mana. Part pertama pun hit dia agak meriah, okey. Sangat meriah. Code card macam biasa, satu card dari belakang bawa ke depan, dan kita mulakan dengan Energy, Onyx, Escune, Lopunny, Mustang, Tangrowth, Rampik, Latios, Storrod Reverse, Rabbit Reverse, dan kita dapat Sergeant Bargain, okey. Nampaknya untuk tim pertama ni memang banyak hit dekat Lucario. Nampaknya part pertama memang Lucario menang. Kita tahu part kedua nanti macam mana. Mungkin ada kejutan lebih lagi ke? Tu tak pasti. Jadi kita ada 4, 5, 6, 7, 8 hit. 8 hit total untuk part pertama. Kita jumpa dalam part kedua nanti, okey? Kita jumpa lagi. Ciao. Assalamualaikum.